Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekatan sentiasa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana sikit ada satu kesempatan sikit untuk pengguna kereta Vios ni. Tak kira owner siapa-siapa, tak kisah. Yang pasti korang tengok dulu atas ni. Ni dalam ni, yang ni memang paling padu lah. Ni nampak ni, korang tengok kabel ni. Ni atas ni nampak ni. Kerak-kerak kuali ni. Guys, macam ni guys. Bila korang pakai kereta, okey, kita tolak tepi tolak tepi tu. Okey. Kita tolak tepi, kita nak cerita kereta baru beli ke atau bekas kereta orang dulu-dulu ke. Sekarang ni sikit cerita khas kepada siapa-siapa yang ada kereta. Okey je, sudut dia okey? Okey. Siapa-siapa yang ada kereta, secara tak langsung, bila korang ada kereta, korang memang kena jaga enjin. Terutama sekali bahagian enjin ni. Enjin ni dia bukan cakap 1 tahun sekali korang kena top overhaul. Kena general overhaul. Guys, ini kategori kereta Toyota guys. Memang tahan lasak betul. Dia punya enjin ni memang susah bermasalah. Jangan cakap timing cing bunyi, dia kendur pun tak bunyi. Ini model Toyota ni. Tapi kadang-kadang dia isu dia kita skip. Kes macam ni guys, kalau korang tengok dengan keadaan enjin dia ni, lebih kepada lewat tukar minyak enjin. Lajak kilometer pun korang dah biasa lajak. Ini kan hari bulan. Siapa-siapa yang beli kereta tak pakai kereta. Dapat beli kereta, pergi kerja naik motor, pergi pasar lagi naik motor. Sebulan sekali je start. Itu pun pusing dalam taman. Itu balik. Selagi mana tak ada balik kampung, selagi tu parking. Bila korang pakai kereta jenis-jenis macam tu, yang jenis kurang bergerak, apa yang berlaku kat enjin kereta korang, korang akan mengalami masalah berkait expired date. Minyak hitam dia akan expired date. Dia memang boleh jadi berkeladak hitam macam ni. Cuba tunjuk tu cik. Diorang tak nampak keladak hitam ni. Okey, keladak hitam ni yang korang tengok ni. Okey, sama ada minyak yang korang pakai tu, cuba tengok dulu kat sini. Cuba tengok dulu permukaan sini. Cuba tengok atas valve cover. Bagi orang nampak dulu, tengok timing chain kat sini. Nanti kita akan cerita satu-satu. Okey, dapat kan? Okey. So benda-benda macam ni, fokus balik sana cik. Benda-benda macam ni, dia bukan tiba-tiba jadi ataupun dah pakai kereta lama-lama akan jadi macam ni. Tak bang. Bukan istilah abang pakai 600,000 dia mesti jadi macam tak. Tak semestinya macam tu bang. Semua ni sebenarnya bergantung atas condition korang sendiri yang jaga kereta. Korang pakai kereta macam tu lah korang kena jaga. Secara tak langsung, bila kereta korang kurang gerak, lepas dia 6 bulan expired date untuk minyak hitam, tak kira lah semi ke mineral ke fully, memang macam tu. Kalau korang tak pasti, kalau korang tak percaya, korang beli kereta baru. Tengok, korang jalan 1 kilometer. Contoh ni pusat servis, ni rumah korang, sebelah pusat servis. Keluar kereta, dah tak gerak kereta. 6 bulan, ni pusat servis telefon, hello, bos datang, service time. Kita baru jalan 1 kilometer tau. Kenapa jadi macam tu? Itu nak bagi tahu cerita dia lepas 6 bulan. Walaupun minyak yang korang masuk harga 300, minyak fully synthetic. Faham tak? Bila korang tak pakai kereta, nak tak nak 6 bulan memang kena tukar. Sikin kau jual minyak ke tak? Sikin nak bagi tahu korang supaya enjin korang dalam keadaan bersih. Ada orang pakai kereta dalaman enjin bersih, jalan sampai 400,000, cantik. Adalah makan minyak hitam. Itu pun adalah sebab daripada seal, benda-benda yang terhakis dalam enjin, piston ring, piston. Cuma sedikit je lah makan. Okey, dapat kan? So secara tak langsung, bila kereta kurang gerak, pastikan 6 bulan memang korang kena servis. Tak kisahlah minyak tu jangan terlampau murah. Dengan syarat minyak jangan terlampau murah. Sebab efek minyak murah ni banyak keburukan dia. Dia cepat mendidih. Minyak hitam cepat mendidih. Expired date dia lagi cepat. Minyak mineral yang murah tu RM38, RM40, RM60. Itu semua minyak-minyak yang bermasalah. Minyak-minyak yang tak ada adaptif. Minyak yang tak ada manfaat untuk enjin korang. Dengan syarat minyak hitam, baik masuk minyak paket tu je terus. Sama je minyak juga, pelincir kan. Jangan. Okey, selain daripada lewat lajak hari bulan, biasanya orang terlepas pandang lajak hari bulan ni. Kebanyakannya orang kereta banyak parking. Dulu lagi duduk bandar gini memang banyak parking.
Pergi kerja naik motor je lah, jimat, cepat dan sebagainya kan. So kita parking. So kat situ banyak selepas pandang. Itu yang pertama kita tengok. Masalah kedua, lajak kilometer. Danlah pakai minyak murah, lajak kilometer. Sikit kau kenapa bebe-bebe ni? Bukan masalah bebe bang. Sekali rosak macam ni bang, air mata customer. Agak-agak repair 200 macam ni bang. Agak-agak 700 ada tak 700? Agak-agak tu piston tu 1000 tak ada bang. Bukan tak sampai 1000, lebih 2000 bergantung blok 4000. Macam mana? Better cari enjin lain. Nampak? Enjin lain condition cantik ke? Enjin lain pun 300,000 kilometer. Contoh. Okey, so secara tak langsung jangan lajak untuk minyak hitam. Minyak hitam ni kalau mineral boleh pergi 5,000 kilometer. Sama je 6 bulan. Agak-agak macam tu je. Okey, lepas tu untuk minyak semi sintetik boleh pergi ke 8,000 maksimum. Minimum dia 7,000. Kalau ikut purata pergerakan tayar capai 10,000. Tapi dengan syarat. Dengar elok-elok siapa-siapa yang belum subscribe sikit, like, komen dan share. Dengan syarat kalau korang setuju nanti korang bagi tahu korang setuju kat bahagian bawah. Kalau korang nak pakai minyak fully 10,000, boleh. Memang dia capai 10,000. Kalau minyak fully sintetik, dia boleh pergi sampai 15,000 kilometer. Capai. Bukan 10,000. Tapi dengan syarat start enjin tayar kena pusing. Tayar tu kena pusing sebab kilometer tak ikut enjin. Dia ikut pusingan tayar. Korang duduk 2 jam dalam kereta, tayar tak berpusing. 2 jam sampai mana? Sampai Pahang sikit. Habis 100 km tadi pergi mana? Sebab tu kena buang. Sama juga contoh macam timing belt. Kena buang. Singkatkan 20,000 kena buang. Contoh timing belt 100,000, 20,000 korang kena buang. Korang dalam kereta, bini korang pergi mana-mana, duduk enjin running, tayar tak gerak, kilometer tak gerak. Korang pun dengan yakinnya boleh 100,000, 60,000, pam, putus. Faham? Kena ambil kira sebab korang start enjin. Okey? Secara tak langsung untuk minyak hitam disuggestkan. Contoh minyak fully sintetik, ikut je 10,000 km ataupun 6 bulan. Mana sampai dulu? Mana sampai dulu? 10,000 ataupun 6 bulan. Secara tak langsung, struktur dalam mind kereta korang akan jadi bersih. Minyak ni, dia bila lama, dia mudah mendidih. Mendidih ni jahat. Lagi-lagi kereta yang tak ada enjin oil cooler. Enjin NA, kebanyakan majoriti kereta tak ada enjin oil cooler. Korang tahu tak enjin oil cooler tu apa? Enjin oil cooler yang terpasang dekat kereta-kereta yang tebur. Bila pakai enjin tebur, minyak hitam dia panas. Dia mudah panas. Dia hardcore lah orang kata. Secara tak langsung dia kena sejuk kan. Lebih kurang macam Izora CFE yang hose pecah tu lah. Yang meletup-letup tu kan. Yang banjir minyak dalam sekitar. Okey, secara tak langsung sepatutnya bila minyak korang dah lama, memang korang perlu tukar. Kalau tak, minyak mudah mendidih. Dia akan jadi berkeladak dalam ni. Okey? Sebab tu wujudnya enjin oil cooler. Untuk memastikan suhu kepanasan minyak hitam korang terkawal. Minyak hitam panas, dia mendidih guys. Minyak hitam ni dia tak boleh minyak terlampau minimum, tak boleh terlampau lebih. Paras stick dia. Mana cik Okey, ni stick dia aku tunjuk kejap. Sekarang-kadang orang terlepas pandang. Okey bang, ini minimum bang. Siapa tak faham boleh komen bahagian bawah. Ini paras minimum. Dapat kan? Okey, maksimum dia kat sini bang. Tak bang, tak. So minimum dia kat sini, maksimum dia full kat sini. Dapat kan? Dapat cik kan? Dapat. So, minyak korang kena letak betul-betul kat sini. Kalau anda kata minyak korang kurang, korang full balik kat sini. Kalau lebih, sedut ataupun buang, pastikan cukup. Minyak korang, yang pertama, dia memang tak boleh lebih. Bila minyak korang lebih, minyak korang akan berbuih tau, kalau korang nak tahu. Minyak hitam dekat oisam akan berbuih. Minyak yang berbuih ni tak bagus lah untuk enjin. Enjin tak nak minyak yang berbuih. Okey? So kalau minimum, cukupkan. Daripada level L sampai ke F ni, sebenarnya lebih kurang dalam 800 ml ataupun 1 liter sahaja. Banyak yang korang tengok ni. Andai kata kereta korang surut kat sini, korang kena dekat highway, ada cek-cek minyak hitam, dia nampak leaking sikit, korang cek paras ni. Adakah kereta tu masih boleh jalan? Boleh jalan bang. Boleh jalan. Selagi mana dalam paras lengkungan ni.
Ni daripada atas sampai bawah ni. Kalau dah sampai bawah ni, automatik logo Aladdin akan keluar. Korang cek minyak hitam korang paras ni, logo Aladdin mesti keluar. Kalau macam tu memang korang tak boleh nak run dah kereta korang. Bila korang run juga, secara tak langsung dalam enjin korang, kekurangan minyak hitam, blok pecah. Blok pecah kan? Blok pecah memang terus enjin, tak ada welding. Okey, secara tak langsung. So pastikan takat minyak hitam tu paras full dalam keadaan cukup, supaya enjin ni dapat terima minyak yang cantik. Enjin ni sebenarnya, kalau anda kata leaking, korang tengok leaking kat mana. Kalau anda kata ada komen-komen bahagian bawah cakap, sikit kereta saya leaking, berapa harga? Leaking ni bang, dia banyak tempat. Contoh leaking tu daripada, contoh kereta macam ni dia menggunakan timing chain, dia ada main pulley oil seal. Main pulley oil seal. Bermakna kalau pemain nak buka, dia kena keluarkan pulley. Belting kena keluarkan, pulley keluarkan, baru tukar oil seal. So harga dia lain, murah. Oil seal pun berapa je harga? Belas-belas, puluh-puluh yang bagus, betul tak? Tukar oil seal, pasang balik, pasang pulley settle. Tapi kalau leaking tu datang daripada flyway oil seal, antara penyambung enjin dengan gearbox, itu korang kena turun gearbox. Ada tak sama dengan harga untuk pulley tadi? Tak. Dia pun leaking, flyway oil seal pun leaking. Kos untuk buat flyway oil seal leaking ni, minyak hitam ataupun tak converter, dia kena turun gearbox. So harga dah beza kat situ. Sebab tu kalau anda kata pertanyaan, kalau anda kata sikit sempat nak balas, biar cukup jenis kereta. Contoh Wira. Saya Wira carburetor, Wira injection, Wira VDO, Wira 1.6, Wira 2.0, Wira 1.8 twin cam. Kena bagi tahu CC, auto, manual. Tu kadang-kadang kereta bagi tahu Myvi ada generation. Myvi Yaki Best 1.3, 1.5, Myvi G3, Alza. Tengok dulu tak ada, sekarang dah ada dah generasi yang kedua. Nampak macam mendada sikit lah. Macam tu guys. Dapat kan? Kalau anda kata sempat ataupun ada orang yang boleh jawab soalan dia, ada isu ke berkait dengan soalan korang, dia boleh jawab sekali. Dapat kan? Macam tu. Sikit minta maaf kalau anda kata terlepas pandang. Okey. So untuk minyak hitam, pastikan jaga dalam keadaan cantik. Kalau anda kata korang tak jaga minyak hitam, dia akan jadi macam ni. Contoh sekarang ni macam kereta ni, kalau korang tengok, okey, ni permukaan atas enjin dia. Okey, tengok kan, ni permukaan atas enjin dia. Ini adalah minyak hitam yang dah terbakar. Ni yang korang tengok ni, cuba tunjuk tu Cik. Ni minyak hitam yang dah terbakar tau. Sebelum dia terbakar guys, kalau korang nak tahu apa yang terjadi, dia mendidih. Dia mendidih dulu baru dia terbakar, dia melekat. Korang buatlah macam mana pun, ini keladak ni memang jahat. Contohlah korang buat flash ke apa benda atas ni, masuklah produk ubat ke apa, flashing pun, dia mungkin boleh dekat sini. Dia boleh. Tetapi bang, diorang tak boleh kat sini bang. Ni. Boleh sikit ada alat lah, tembak dekat seperti throttle body lah bagi. Okey bang, kalau contoh kat sini semua boleh dibersihkan, abang kena tengok boleh kat sini bang. Okey, kita tengok kat sini. Permukaan pembakaran. Korang tengok spark plug ni. Ini spark plug tau. Asalnya bentuk macam ni Cik. Cuba tunjuk ini. Yang ni mungkin diorang kenal lah, kepala spark plug. Tapi kalau korang buka spark plug kereta korang, jadi macam ni. Tak kenal rupa lah ni. Cuba zoom sikit Cik. Dapat. Okey, dapat. So spark plug ni kalau korang tengok, dekat kepala ni penuh dengan karbon tau. Karbon ni. Karbon ni minyak hitam yang masuk dalam sistem pembakaran ni. Ni yang jahat ni guys. Kalau anda kata korang boleh cuci bahagian enjin, permukaan minyak hitam, lepas tu korang boleh cuci pula bahagian intake manifold, lepas tu korang boleh cuci. Dalam keadaan macam ni bang, walaupun abang cuci dengan elok-elok, bukan sikit nak condemn kerja orang membazir duit, tak. Kita kena faham, kita nak ambil duit orang bukan satu benda yang mudah bang. Sekadar okey bang, boleh je test, macam tu lah, sekadar boleh makan. Tak boleh. Kalau condition dalam keadaan macam ni, andai kata owner buat, contohlah dia buat spark plug, betul dia buat cuci dalaman dalam ni, benda ni datang balik agak-agak. Kalau condition macam ni, janganlah cakap kereta yang tak ada masalah sangat, makan sedikit, ni makan banyak. So benda ni akan datang balik guys. Dia akan datang balik. Secara tak langsung, kalau dah bersih, lagi kuat dia makan petrol. Lagi kuat dia makan minyak hitam guys. Sebab dia dalam keadaan bersih balik. Tapi kalau melekat macam ni, sekejap sikit tengok Kalau dalam melekat macam ni, ini head stream. Kejap sikit ambil satu screwdriver.
Kita menggunakan screwdriver, cik. Cuba tengok dekat sini, cik. Kita tengok ni screwdriver, guys. Screwdriver ni dia besi tau, besi mampat. So kalau sebelah ni yang korang tengok ni intake manifold. Ni intake manifold valve. Yang ni exhaust. Ini manifold. Boleh cakap lembut jugalah dia punya bahagian side ni. Kotoran dia ni. Tapi sebelah exhaust ni belah exhaust ni. Nampak ni belah exhaust ni. Ni tengok ni. Ni agak macam mana korang? Ni keladak ni melekat ni. Ni macam ni. Kita pakai besi ni cuci ni. Ni besi ni. Bukan pakai alat ni chemical bukan. Ni. Tengok ni. Ni macam mana ni? Tebal ni. Tebal ni. Tu permukaan dalam dia tu. Berapa tebal tengok Okey, sekarang ni walaupun bukanlah sikit cakap, cuma bila dia bersihkan, benda ni akan datang balik. Sama je, dia akan makan kuat makan minyak petrol, dia akan kuat makan minyak hitam. Secara tak langsung, untuk masalah macam ni sebenarnya dia berkait dengan valve seal. Ingat valve seal dan juga piston ring. Dua benda ni. Selain daripada dua benda ni, kena tengok liner block dan juga piston. Kadang-kadang piston boleh jadi kecut. Sebab apa kecut? Sebab kau buang thermostat. Okey? So secara tak langsung kalau tengok dalam sistem pembakaran memang agak teruk lah. Kalau kita tengok daripada, tak apa cik, kau duduk situ lah. Metal gasket original kilang. Metal gasket. Biasanya kalau pomen buat, dia akan letak kupus spray lah. Okey? Jarang lah pomen tak letak kupus spray. Untuk mengelakkan kebocoran. Okey, so sekarang ni korang tengok kat sini ada timing chain lah. Timing chain dia lebih kurang macam rantai motor terus. Rantai motor. Kalau nak tengok daripada fizikal dia, nampak okey je, tak putus tak apa. Cuma untuk mengelakkan masalah timing chain ni berbunyi. Okey? Timing chain ni boleh mengalami masalah berbunyi. Sekiranya apa yang terjadi disebabkan timing chain ni dia merenggang lah, dia memanjang sedikit. Selain daripada memanjang, kalau korang tengok kat sini dia ada damper. Cuba tunjuk cik damper ni. Okey, dia ada jalur yang korang tengok ni. Okey, jalur ni sebenarnya datangnya daripada ni rantai ni. Dia duduk macam ni lah. Duduk macam tu. Ni geseran ni. Geseran ni guys. So secara tak langsung damper ni makan lah. Kalau kita tengok ada longkang cik, nampak longkang ni kan? Nampak kan? Yang ni pun makan ni. Makan dalam ni. Berkuku, bertakok dengan kuku ni. Okey? So secara tak langsung untuk timing chain one set lah. Timing chain one set sekali dengan dia punya tensioner dia. Damper ke tensioner lebih kurang dia penolak lah untuk memastikan ketegangan timing chain kereta dia. Okey, selain daripada tu, dia punya cam korang tengok minyak hitam terbakar macam mana guys. Jahat betul pakai kereta guys. Kadang-kadang kita ni pakai kereta tu lah, orang lain nak pakai kereta, kita nak pakai kereta juga. Orang lain jaga kereta, kita tak jaga kereta. Itulah jadi masalah kat situ. Tengok sprocket ni jadi tajam macam motor tu. Sprocket ni terasa tajam. Tapi timing chain one set dia datang sekali dengan sprocket ni. Korang tak perlu risau. Okey, cuma puli, untuk puli itu je, tak tu. Ni lagi satu guys. Mana cik hilang dah ke aku punya tu je cik? Sudah lah. Dia punya filter tadi. Ada lagi? Kat sini lah, kat sini guys. Tengok sini. Tengok ni. Nak bagi tahu owner ni, bukan owner ni lah, siapa-siapa yang pengguna kereta guys. Tengok Kat ni. Ni kat sini sepatutnya senang je. Dia ada satu square lengki kat sini. Kita boleh buka keluar dan dalam ni ada satu filter. Okey, untuk memastikan minyak yang masuk dekat damper tadi dan juga dekat VVT. Minyak yang masuk kat VVT tu dalam keadaan bersih. Cuba tengok dekat tu. Nampak je. Tengok lubang tu tersumbat habis tu. Tak nampak lubang. Nampak dekat cahaya tu sepatutnya korang akan nampak tau. Apa benda lubang pun tak ada. Secara tak langsung benda ni tersumbat guys. Biasanya kalau benda ni tersumbat biasanya lah, kalau benda ni tersumbat, dia akan efek kepada korang punya solenoid. VTEC solenoid Toyota guys. VVTi. Okey, selain daripada masuk kat VVTi, filter ni menapis dekat tensioner dan juga puli untuk memastikan minyak tu betul-betul bersih. Sedangkan dah ada oil filter. Sebelum dekat oil filter ada mic, oil straightener nama dia. Itu penapis bahagian oil sump, bahagian bawah itu satu.
Penapis yang kedua penapis pertama dia menggunakan jaring besi biasanya. Penapis yang kedua dia menggunakan sistem kertas. Oil filter original lah, kita spek original cerita. Kebanyakannya memang menggunakan kertas. Okey. Yang ketiga yang pergi kat sini, dia pakai jaring balik. Untuk memastikan betul-betul minyak tu betul-betul jernih. Maknanya pentingnya minyak hitam ni untuk jernih, untuk memastikan kereta ni boleh beroperasi dalam keadaan yang panjang, tempoh yang lama. Kalau kita tu kadang-kadang kalau kereta-kereta terpakai, korang ambil kereta terpakai, pastikan korang boleh rem-rem, tengok asap, lepas tu tengok keadaan minyak hitam dia, kena tengok. Tengok buka kap atas, tengok keladak ke tak dalam enjin. Tengok betul bawah. Sebab kadang-kadang dapat kereta terpakai, dapat macam ni. Kalau macam ni tak tahulah sama ada owner jaga macam mana, ataupun kakak dulu jaga ke, abang dulu ke, kereta ayah ke tak jaga. Dapat ke dia macam ni condition. Sebab tu kalau dah jadi macam ni, hardcore ni. Ini belum kira berkait dengan piston dah longgar. Longgar juga piston kereta ni. Tak tahulah warna lepas ke tak. Tengok, kita hanya boleh ikut bajet customer. Yang pasti harga untuk angkat head dah dapat. Cuma kalau bila kita dah buka, kena sampai ke blok, itu letih. Sekarang ni kalau pilihan customer, mana yang dia nak buat sahaja. Contoh dia lepas untuk grand valve, tukar valve, buat top overhaul. Kita dah maklum customer piston ring tak kurang cantik, liner tak cantik, contoh. Lepas tu kita kena maklum customer, bang, selepas abang buat ni, kereta abang okey, ringan, cantik sebab permukaan piston semua dah bersih, kita dah cuci semua bersih. Cuma dia akan ada juga masalah makan minyak hitam. Bukan ke dah buat ke? Kena ingat yang kita buat valve, piston ring, blok kita tak buat. Secara tak langsung ada lagi sumber minyak hitam yang boleh masuk ke ruang pembakaran. Okey? Nampak So piston turun, piston naik, betul. So kalau piston naik, piston turun, dia kena ada pelincir. Dekat piston sana dia ada ruang untuk minyak basahkan liner blok dengan piston tu sekali. Secara tak langsung, semasa piston naik, semasa piston tu turun, minyak yang kat tepi dinding tu dia dah bocor. Sepatutnya tarik minyak kat dinding tu, tapi disebabkan piston ring dah haus, piston dah start longgar, blok dah start calar, dia duduk kat tepi dinding tu minyak hitam yang banyak. So secara tak langsung dia tarik minyak naik ke atas, dia meletup. Pam. Itu terjadinya masalah makan minyak hitam. Check leaking tak ada, tapi yang ni leaking, makan minyak hitam, spark plug hancur, berkeladak, dalaman enjin. Sayang guys kereta. Sebab tu saya ingatkan supaya siapa-siapa yang ada kereta, biar kita ada ilmu pakai kereta. Sebab tu ada orang pakai kereta, kita pun nak kereta, boleh. Tapi abang ada masalah leaking ke, buat kalau isu enjin. Kalau masalah brake, tekan ke dalam. Tak apa kot, boleh kot, boleh pam-pam banyak kali kot. Jangan kot bang. Abang bawa kereta ni umpama abang bawa senjata, boleh gone kan orang tu. Jangan. Pergi cek rujuk bengkel. Jauh lah bengkel sikit, tak boleh ke? Boleh je abang pergi je mana-mana bengkel dekat dengan abang. Kalau ada masalah nak masuk terus bengkel. Panggil dia orang cek. Tak percaya bengkel ni, pergi kedai lain, pergi lagi kedai lain. Tak percaya kedai ni, pergi lagi kedai lain. Tak percaya lagi kedai ni, pergi. Sampailah abang beli spanner kedai RM2. Boleh dapat? Okey? Tak payah pening kepala. Buat sendiri, angkat heat sendiri. Lepas tu baru abang nilai. Macam ni angkat heat lah, senang ke, patut ni RM2 je upah. Kalau macam tu okey bang. Tiba-tiba buka IAA 3 bulan kat kereta. Macam mana bang? Kereta itu tak ubah settle lah. Ada sadai lagi kat rumah tu. Baru buka manifold, dia kata. Sepanak patah, dia kata. Nak kena cari sepanak kena RM2 lagi. Okey? Secara tak langsung, siapa-siapa yang menggunakan kereta, pastikan korang tahu penjagaan minyak hitam, macam mana nak jaga time mincing ni dia ada penjagaan dia guys. Time mincing ni ada orang jalan sampai 600,000, 700,000 tak ada masalah bunyi guys dekat time mincing ni. Yang pasti tadi satu je, minyak hitam. Pastikan minyak hitam korang dalam keadaan minyak hitam yang bagus, minyak yang baik, minyak yang original. Sampai masa dan kilometer korang tukar. Time mincing ni boleh tahan. Siapa-siapa pakai Myvi ke Alza ke, pastikan minyak hitam tu bagus. Jangan cakap, uish, sama je minyak hitam. Minyak hitam murah pun minyak juga. Jangan. So secara tak langsung tengoklah bajet kita. Maknanya kita kemampuan dapat kereta ni pakai, kita memang mampu. Jangan beli kereta lepas pada limit kita. Kita hanya boleh mampu bayaran bulanan je. Minyak hitam tak boleh dah. Servis pun mahal sangat. Jangan. Ikut bajet korang. Apa orang nak cakap, itu urusan orang.
Betul. Lagi satu guys, korang jangan fikir apa yang orang fikir kat korang. Diorang pun sibuk benda lain lagi bang nak fikir pasal kau. Diorang pun sakit kepala lah, itulah, ini. Kita je sebenarnya perasan orang fikir kat kita. Kau siapa? Betul tak? Korang setuju komen bahagian bawah nanti. Ataupun dah lama sikit tak nampak komen-komen daripada orang Sabah dekat bawah. Bahagian komen lama. Orang Sabah, lepas tu orang Melaka. Orang Johor ada komen, orang Johor ada. Lepas tu orang Pahang, betul. Betul-betul korang hajar orang Pahang. Tak ada. Sikit tak nampak dah orang Pahang komen ni. Okey? Orang Penang ni. Orang Penang okey. Oh, teruk kena bantai ni. Orang Kedah, Perlis banyak, terbaik. Okey, orang Selangor jangan sembang memang banyak So ingat yang tadi Pahang, lagi apa cik tadi? Sabah. Dah lama sangat tak nampak komen. Bagi tahu sikit, aku ada je support kau ni daripada Sarawak, Sabah. Bagi tahu baru tahu. Okey. So itu sahaja untuk video kali ni. Untuk kereta ni itu sahaja. Nak cakap banyak pun tak boleh sebab korang dah nampak. Kalau ni tengok pun sedap juga ni. Ni sebenarnya adalah niat nak bantai customer sikit. Tak tahu mungkin owner ni daripada kereta orang dulu. Biasanya customer akan cakap lah, ini orang dulu jaga. Saya dapat dah memang macam ni. Sebenarnya dia yang jaga. Okey. Lepas tu untuk Vios satu benda sikit ingatkan kat sini. Cik tunjuk gini. Vios. Okey, benda ni Vios dia akan ada stopper macam ni tau. Dekat negara Malaysia dia akan ada stopper. Kalau kat Jepun dia ada satu hose masuk ke dalam dashboard korang. So stopper ni dia akan bocor tau. Sampai masa nanti dia akan bocor. Andai kata korang tengok kereta korang dah 5 tahun, korang tukar je ni stopper hose ni. Sebab ni getah tau. Ni getah. So masa dia boleh bocor tau. Bila bocor, air dalam enjin ni boleh kering. Bila air kering secara tak langsung, dia boleh menyebabkan kereta ni overheat guys. Korang kena ingat ni Vios overheat, enjin kena buang. Tak boleh buat balik. Dapat sebab tu. Tapi teruk-teruk minyak hitam macam kita tengok, coolant terbaik bang. Abang jaga coolant terbaik bang. Satu karat pun tak ada guys. Jarang kalau enjin teruk, mesti biasa karat sekali. Tapi kereta ni tak. Yang pasti termostat jangan buang. So itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Panjang sangat ke cik?